Okay, dalam soalan ni, dalam video ni, soalan dia adalah 20 markah. Jadi korang tengok sampai habis untuk dapatkan 20 markah tu. Okay, dia ada definisi, ada isi 4 markah, ada soalan ubah suai dan calculation. Okay, soalan pertama, apakah yang dimaksudkan dengan impulse? So, impulse adalah perubahan momentum. Ni kena ingat lah. Soalan ni kita tanya tau, by the way. Perubahan momentum atau dalam bahasa Inggeris dia adalah change in momentum. Itu adalah maksud impulse. Okey, berdasarkan pengetahuan fizik anda, nyatakan teknik yang boleh dilakukan untuk dia mendarat. So, dia kata dia nak land. So, kalau dia nak landing tu, dalam kepala korang kena bayangkan, oh, landing, kita tak naklah dia cedera. So, F kena kurang. Lepas tu, ini mesti ada kaitan dengan daya impulse. So, kalau F kurang, T kena tambah. So, nak buat apa? So, bila korang nak landing, korang sendiri kan bayangkan kalau kita lompat, kaki kita buat apa? Kaki kita akan bengkok. So, itulah yang dia kena buat. So, pertama sekali pelajar akan membengkokkan kaki. Okay. So, the student will bend her leg. Atau his pun boleh, dia rambut panjang kan. Okay. Lepas tu, apa masa impact akan bertambah. The impact time will increase lah. Sebab bila dia bengkokkan kaki, masa dia akan bertambah. Jadi, jangan lupa cakap pasal daya impulse. The impulsive force. Bukan impulse force. The impulsive force is inversely proportional to the impact time. So, a small impulsive force acts on the body. Jadi, student tu tak cedera. So, sebenarnya soalan ni 4 markah. Tapi cikgu tambahlah poin dekat bawah tu just nak bagi tahu kesan dia. Okay. Jadi, yang ni, again, situasi yang berbeza pun konsep dia pusing-pusing lebih kurang sama. Korang akan ceritakan pasal time dia. Korang akan cerita pasal hubungan antara F dengan T. Lepas tu apa jadi pada F kita. Okay, lepas tu apa kesan dia. Jadi ini adalah cara nak jawab soalan 4 markah untuk yang ni. Okay, seterusnya soalan pengiraan. Okay, pelajar tu, the student, the mass is 60 kg. Okay, so dia pun lompat. So betul-betul dia lompat sebelum kaki dia cecah lantai. Okay, sebelum kaki dia cecah lantai, dia punya laju adalah 0.5. Maksudnya ini adalah dia punya laju lah. Jadi sekarang ni dia kata masa impak adalah 30 ms. MS ni adalah milisaat, milisekund. Okey, milisaat, bukan meter per second, bukan MS negatif 1, tak sama. Okey, jadi soalan pertama kata nyatakan masa impak dalam unit SI. Apa unit SI untuk masa? Apa-apa? Unit masa adalah S. Jadi milisaat, korang kena tukar kepada S dulu. Macam mana? Bahagi dengan 1,000. Okey, so 30 bahagi dengan 1,000 akan dapat 0.03 saat. Okey, 0.03 saat. Seterusnya hitungkan impulse. Okey, so untuk hitung impulse, kita tahu dalam ni kita kena pakai J sama dengan MV minus MU. Okey, so bila dia, okey, dia macam ni tau konsep dia. Yang ni pun selalu pelajar tanya juga, cikgu nak letak positif ke negatif. Sebenarnya dua-dua cikgu pernah nampak. Bila cikgu tengok marking scheme kan soalan trial, cikgu pernah nampak dua-dua. Jadi macam mana yang korang boleh buat kat sini adalah pertama sekali, bila dia melompat tu, okey, kan bila dia melompat dia akan stop. Kan? Yelah, bila korang dah landing, korang akan stop. Tapi betul-betul sebelum dia landing tu, dia adalah 0.5. So dalam kes ni, M kita adalah 60. Okay. So betul-betul sebelum dia landing. Okay. V adalah 0 sebab dia dah land. Bila dia dah land, dia akan jadi stop lah 0. Minus dengan 60, U kita adalah 0.5. So kalau korang tekan kalkulator kat sini, korang akan dapat negatif 30 kan? Negatif 30 NS. Okay, cikgu boleh tak kalau saya buat 0.5 tu yang tolak dengan 0? Okay. Possible juga. Cikgu pernah macam nampak dan diorang terima je. Tapi untuk kepastian 100% korang boleh confirmkan dengan cikgu korang. Okay. So, ini adalah cara nak kira impulse. So, sekarang dia kata cari daya impulse ataupun impulsive force. Jadi, impulsive force formula dia adalah MV minus MU over T. Okey, jadi MV minus MU korang boleh guna value kat atas tadi iaitu negatif 30 atau siapa-siapa yang pakai 30, letak 30 lah. Bahagi dengan time. So time adalah 0.03. Okey, so 30 bahagi dengan 0.03 dapatlah 1,000 Newton. Macam tu lah. Alright, negatif lah kalau dalam kes ni. Kalau pakai negatif, pakailah negatif. Janganlah sekejap negatif, kejap tak negatif. Okey, so macam tu lah ceritanya pengiraan dekat sini. Okey, seterusnya.
Ini adalah soalan 10 markah. Jadual menunjukkan spesifikasi untuk orang tu dia lompat tinggi, high jump. Okay, so lompat tinggi dekat sini kita ada 4 option PQRS. Option tu berdasarkan pakaian atlet, laju larian, jenis tilam dan juga kasut. Okey, dekat dalam exam dia bolehlah bagi ciri-ciri lain. Contohnya teknik mendarat dan sebagainya. Pandai-pandailah adjust. Okey, dalam situasi ni, pakaian yang kita nak pakai korang rasa apa? Okey, pilih dululah. Cuba korang decide dulu. Okey, pause kejap video. Decide dulu PQRS. Rasa-rasanya yang mana paling sesuai. Okey, untuk orang ni buat high jump yang selamat. Dia nak lompat tinggi dan dia nak selamat. Okey, dah habis fikir. Okey, so sekarang ni ini adalah dia punya jawapan. Okey, dalam exam cikgu kena buat macam ni ke? Ya, jadual lah jadual. So aspek yang pertama adalah pakaian tadi. Ingat korang jangan tulis ni je tau. Kena tulis kepala dia sekali. Okey, kepala dia sekali. Jangan tulis tinggi saja, kena tulis laju tu sekali. Jadi dalam kes ni, pakaian atlet ketat. Okay, atlet punya baju ketat. Kenapa? Mengurangkan rintangan udara. To reduce air resistance. Sebab cuba korang bayangkan dia berlari dengan baju kelawar. Tahu tak baju kelawar tu apa? Okay, tak apalah. Pakailah baju yang sangat besar. Okay, dia berlari. Mestilah slow kan sebab ada rintangan udara. So, to reduce air resistance, tight fitting clothes. Okay, lepas tu laju. Bila dia nak melompat tinggi tu, maksudnya dia memerlukan gravitational potential energy yang tinggi. Ni korang belajar dekat waktu form, lower form kan. Dia perlukan tenaga keupayaan graviti yang tinggi. So, untuk pastikan tenaga keupayaan graviti itu tinggi, korang perlukan tenaga kinetik yang tinggi. So, tenaga kinetik tinggi tu boleh dapat dengan cara tingkatkan laju. Okay, laju yang tinggi akan menghasilkan tenaga kinetik yang tinggi. Jadi, GPE pun tinggi. Sebab tu dia boleh lompat tinggi. Alright. Tilam kena tebal. Kenapa kita nak tilam tu tebal? Untuk meningkatkan masa hentaman atau mengurangkan daya impuls. Okay, by the way, soalan ni, selain daripada pasal tilam, okay, dia boleh tanya pasal cara landing juga. Cara landing korang tahulah, kaki kena bengkok. Okay, so meningkatkan masa hentaman untuk mengurangkan daya impuls, increase impact time to decrease impulsive force. Okay, lepas tu waktu lari tu kaki kasut macam mana? Kena ada pepaku, ada spike. Kenapa? Sebab kan lari laju. Kan laju kan jatuh macam mana? So dia akan pakai spike itu untuk elakkan daripada tergelincir ataupun to prevent slipping atau to increase grip antara kasut dengan ground. Okay, so kalau tengok dekat sini tadi kita pilih baju yang ketat. Okay, dia punya laju kena tinggi, tilam kena tebal, lepas tu kasut kena ada pepaku. Jadi yang mana paling sesuai? Yang paling sesuai adalah P. Jadi ingat tau sebab kadang-kadang belajar dia dah jawab semua ni lepas tu dia tinggal yang last ni. Sebab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dah dapat 8 markah. Tapi total dia 10. Mana datang 10? Sebab kita bagi tahu kita pilih apa. Kita bagi tahu reason kenapa kita pilih. So daripada situlah kita dapat 10 markah. Okay, so itulah ceritanya dekat sini. Alright. Jadi dalam video seterusnya kita akan tengok sikit berkenaan dengan ikut lajak. Okay, alright. So selesai dekat situ. Terima kasih semua. Assalamualaikum.